Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Media Dakwah sekalian, dalam beberapa minggu terakhir, dunia Islam dan Timur Tengah sekali lagi digegarkan oleh konflik besar. Pemberontak Houthi di Yaman telah melancarkan serangan drone dan roket ke atas kapal-kapal yang melalui Laut Merah, Selat Al-Mahdi, laluan strategi yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Arab. Pada 15 Mac, Amerika Syarikat bertindak balas dengan serangan udara terhadap kumpulan ini. Siapakah sebenarnya kumpulan Houthi ini? Dari mana asal mereka? Apa keperanan mereka dalam sejarah Yaman? Mari kita kupas fakta-fakta ini secara mendalam. Kumpulan Houthi berasal dari wilayah Sa'dah di barat laut Yaman. Mereka berpegang kepada Syiah Zaidi, sebuah aliran yang mencakupi sekitar 35% populasi Yaman. Tahukah sahabat sekalian, seorang imam dari Syiah Zaidi pernah memerintah Yaman selama 1000 tahun. Namun kekuasaan mereka runtuh pada tahun 1962 selepas revolusi menggulingkan pemerintahan mereka. Sejak itu, kaum Zaidi berusaha untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Pada tahun 1980-an, klan Houthi memulakan gerakan kebangkitan Zaidi untuk menentang pengaruh pendakwah Salafi yang disokong oleh kerajaan. Namun, tidak semua Zaidi menyokong mereka. Seiring berjalannya waktu, Houthi berkembang daripada sekadar kumpulan keagamaan menjadi kekuatan ketenteraan dan politik yang menentang kerajaan Yaman. Pada tahun 2011, di tengah gelombang Arab Spring, kumpulan Houthi semakin kuat dan menamakan diri mereka sebagai Ansarullah, Parti Allah atau penolong Allah. Houthi dan Syiah Iran, apa hubungannya? Meski sama-sama Syiah, Zaidi berbeza dengan Syiah Imamiyah, 12 imam yang dianuti oleh majoriti Syiah di Iran. Zaidi tidak mengiktiraf imam ke-12 yang hilang dan menunggu kemunculan kembali sebagai Imam Mahdi. Namun, hubungan rapat antara Houthi dan Iran menyebabkan pengaruh Syiah Islamiyah semakin kuat dalam ajaran Houthi. Sebagai contoh, peringatan Ashura yang dahulunya tidak begitu diraikan di Yaman, kini disambut secara besar-besaran oleh penyokong Houthi. Bahkan, ritual keagamaan khas Iran juga mula diadaptasi oleh kumpulan ini. Bagaimana Houthi menjadi kuat? Pada tahun 2014, konflik di Yaman memuncak. Houthi berjaya menawan Sa'na, ibu kota Yaman. Arab Saudi yang bimbang dengan pengaruh Iran yang semakin besar di sempadannya segera bertindak. Pada tahun 2015, Saudi mengetuai gabungan tentera untuk menyerang Houthi bagi mempertahankan kerajaan Yaman yang sah. Namun, meskipun telah bertahun-tahun dibedil oleh gabungan pimpinan Saudi, Houthi tetap bertahan dan semakin kuat. Bagaimana mereka melakukannya? Amerika dan Arab Saudi mendakwa Iran membekalkan senjata dan latihan ketenteraan kepada Houthi. Militer sekutu. Houthi bekerjasama dengan Hizbullah, Lubnan dan kumpulan militer Syiah lain. Houthi memiliki peluru berpandu jarak jauh yang boleh mencapai Israel dan Arab Saudi. Pada 31 Oktober, Houthi mula menembakkan drone dan peluru berpandu ke Israel. Mereka bersumpah akan terus menyerang sehingga agresi Israel di Gaza dihentikan. Kemudian, pada 9 Disember, Houthi mengancam semua kapal-kapal yang menuju ke Israel. Mereka memberi amaran bahawa tiada kapal yang akan selamat jika Gaza tidak menerima makanan dan ubat-ubatan yang diperlukan. Siapa sekutu dan musuh Houthi? Jawapannya adalah Iran. Amerika dan Saudi percaya bahawa Iran adalah dalang di sebalik serangan Houthi. Syria, Korea Utara dan Oman didakwa menganggap Houthi walaupun belum ada bukti konkret. Amerika Syarikat dan gabungan Saudi menganggap Houthi sebagai ancaman global dan berusaha menghancurkan mereka. Houthi bukan sekadar kumpulan pemberontak biasa. Mereka adalah pemain utama dalam konflik yang besar yang melibatkan kuasa-kuasa dunia. Kesimpulannya, Houthi pejuang Islam ataupun alat Iran. Di media sosial, umat Islam terpecah kepada dua kumpulan. Satu, penyokong Houthi menganggap mereka sebagai pejuang Islam yang mempertahankan Palestin dan menjaga Laut Merah daripada kapal-kapal sekutu Israel. Yang kedua, penentang Houthi mengatakan bahawa Houthi hanyalah boneka Iran dan Syiah sanggup bersekutu dengan musuh Islam Sunni demi kepentingan mereka sendiri. Dan bagaimana dengan pandangan sahabat sekalian? Adakah Houthi benar-benar penjuang Islam atau sekadar menjalankan agenda Syiah Iran? Kongsikan pendapat anda di ruang komen dan like, subscribe Media Dakwah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.